Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jadi tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi lagi segala nikmat yang kita perlukan. Dengan keizinannya dapat sama-sama kita mengimarahkan, menghidupkan baki-baki bulan Ramadan yang masih yang tinggal tak berapa hari lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan semalam tu jadi malam Lailatul Qadar. No? Kalau bagi orang yang dia sempat beribadah ataupun menghidupkan malam semalam, dia harap semalam malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Tapi kalau orang yang tak sempat kemarin, dia harap mudah-mudahan malam esok ataupun malam 27, malam 29. Pasal kemarin semalam dia tak sempat, tak jaga apa-apa. Apa-apa pun, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sekelumit di hati kita nakkan tawaran ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan tingkatan ikhlas kita sehingga suatu hari nanti kita buat ibadat tak mau kepada ganjaran Allah, nak pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baki bulan Ramadan tinggal berapa hari saja lagi. Sudah pastinya sebahagian daripada kita ini merasa sangat gembira. Ada dua kategori manusia bila sampai ke penghujung bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang sangat gembira dengan pemergian Ramadan, dan ada satu lagi golongan salafuna as-salih, orang-orang salih. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan tersebut yang merasa sedih, duka cita ataupun rasa sayang sangat kerana Ramadan bakal meninggalkan kita. Bertamu 30 hari, kita ibaratkan ataupun kita panggil buat perbandingannya, tetamu yang kita sayang, yang kita suka, yang kita hormati, mai bertamu di rumah kita. Kalau segi kita kata logiknya ataupun kita kata adabnya, seseorang itu mestilah menghormati, melayani tetamunya sehingga tetamunya pulang. Tapi ada sebahagian yang bergembira dengan pemergian Ramadan, tak ada nak habis lagi dah nyanyi lagu raya dah. Nyanyi tu tak salah, tapi nyanyi dengan gembira, seolah-olah macam Ramadan pergi cepat, kami nak raya dah, seolah-olah macam tu. Tapi orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang soleh, merasa sedih ketika mana Ramadan semakin hampir meninggalkan kita. Ibarat tadilah, tetamu yang kita suka mai rumah kita, adik-adik kita yang kita sayang, mak ayah kita mai rumah kita, bertamu rumah kita, bila mereka dekat-dekat nak balik dah, kita rasa sedih, rasa nak melayani lebih lagi. Pasal kita tak tahu dia nak mai dah terdepan lagi, nak mai lagi dah rumah kita. Tu dia nak mai dah, ni kita tu nak dapat dah Ramadan lagi. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Jadi bukan tak boleh bergembira. Boleh bergembira, tetapi ada masa dan ketikanya, dan ada sebab apa kita bergembira. Bagi orang-orang yang saleh, yang mereka bersedih dengan pemergian Ramadan, mereka bergembira bila? Bergembira setelah mana Ramadan betul-betul pergi. Bila mana Ramadan pergi, tetamu dah balik dah keluar pada rumah kita. Seronok, bukan seronok pasal Ramadan tu pergi, tapi seronok pasal sempat melayani tetamu ataupun melayani Ramadan, mengimarahkan ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan dengan semampu atau yang terbaik mungkin. Seronok masa malam raya tu.
Jangan pula ada sebahagian yang seronok tapi dah lah puasa pun dah, tak menghidupkan malam-malam Ramadan, lepas tu main malam raya, seronok macam lebih lagi daripada orang yang berpuasa penuh ataupun berpuasa dengan puasa yang terbaik. Jadi tak sepatutnya. Mudah-mudahan dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala detikkan perasaan sedih, duka cita, ataupun kita kata apa, sedih dengan pemergian Ramadan. Baki-baki lagi ni jangan ada. Kalau ada seronok pun sembunyi. Kukul lah, kita ni manusia biasa, orang awam. Ada agak rasa seronok-seronok anak cucu kita nak balik. Seronok ke apa? Kalau tak Ramadan tak habis, tak raya, anak cucu tak balik. Jadi seronok apa? Seronok asbab. Tapi sembunyi sikit. Jangan tunjuk. Jangan tua-tua duk melompat lagi. Walaupun kena buat kuih raya, kena tukar tirai, kena buat apa-apa semua, tapi jangan zahirkan sangat seolah-olah menghalau Ramadan pergi. Jadi bukan adab orang soleh ataupun orang yang menerima tetamu dengan merasa gembira ataupun bersembang-sembang berkenaan dengan sesuatu setelah pemergian tetamu. Tetamu tak ada nak balik dah, tapi duk sembang dah. Hari nanti depa balik, nanti kita ni depa balik. Kawan tu duk dengar lagi. Tak balik lagi. Ada 20 hari lagi, 6 hari lagi tak balik lagi. Tapi duk sembang dah. Seolah-olah berseronok setelah pemergian Ramadan. Takut-takut Ramadan nanti tak mau bertamu dah pada kita. Allah Ta'ala tarik kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan lagi. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, Ramadan merupakan madrasah. Selalu kita dengar dulu, madrasah ataupun sekolah. Jadi apa tujuan Ramadan? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Ramadan untuk kita berpesta ibadat, pula melakukan segala amal ibadat, buat banyak-banyak. Pasal apa? Nak menjadikan latihan, tarbiyah ataupun peninggalan 11 bulan nanti. Hak 10 yang sebulan 30 hari ini yang kita doa amal ibadat tu, yang banyak tu, yang fit tu, sampai kita sendiri kadang-kadang puasa macam, aku banyak dah, semayang banyak dah, baca Quran banyak dah, sampai kita rasa banyak. Adakah cukup untuk menjadi bekalan untuk kita bertemu Ramadan pada yang akan datang? 11 bulan tu. Kalau lah ni baca Quran 1 juzuk semalam, bila keluar Ramadan, kalau tak sehari 1 juzuk pun agak-agak 1 muka boleh tak? Janganlah sampai tinggal terus, sampai tak ada bekalan. Paling kurang hak masa Ramadan hak kita buat tu, bila keluar bulan Ramadan masih lagi berbaki tarbiyah Ramadan tu, kita bawa jalan. Kalau semayang tahajud tak boleh, seminggu sekali pun boleh. Jangan sampai tinggal, tahun depan Ramadan pula baru jumpa. Puasa pun sama juga. Tanda kata kita tarbiyah Ramadan kita berjaya ialah kita susuli dengan puasa 6. Tanda kata Ramadan kita berjaya mentarbiyah kita, lepas raya, lepas puasa raya, kita tak tinggal bacaan Al-Quran, zikir-zikir, selawat, mai masjid, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi itulah bekalan kita. Sebulan ini bekalan kita untuk hidup 11 bulan yang akan datang untuk bertemu Ramadan pula. Paling kurang sampai bulan Rejab. Pasal bila masuk bulan Rejab, kita nak gandakan ataupun nak buat persediaan kerana Ramadan semakin hampir. Jadi tuan-tuan, itu sedikit perkongsian. Jadi pesanan pada diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan baki Ramadan yang ada ni kita teruskan, hidupkan. Kalau kita main teka, tak salah kita teka. Kemarin kalau contohlah kita rasakan itulah malam Lailatul Qadar, kita buat. Kalau orang yang dia cari Lailatul Qadar, mungkin dia stop semalam tu. Malam ni tak main dah, ataupun malam gaji yang lain dia tak buat ibadat dah, ataupun dia tak perbanyak dah. Pasal dia sangka dia nak cari Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang cari redha Allah, macam Nabi SAW, para sahabat, 10 malam tu penuh, ganjil tak ganjil, malam yang Lailatul Qadar kendak bila buat. Bila buat semua amal ibadat, hidup semua yang sudah tasbih tiap malam, tarawih penuh tiap malam, puasa apa semua, baca Quran banyak semua, confirm sudah pasti dalam salah satu daripada malam tersebut itu merupakan malam Lailatul Qadar. Boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi malam Lailatul Qadar itu pada tiap-tiap orang pada malam yang berlainan. Dulu kita duk ingat kata malam Lailatul Qadar ni satu malam je. Kalau kita fikir balik,
Kalau kita tengok senario dunia pula, malam tu perjalanan hari pun tak sama. Hak sana siang, hari malam. Kalau malam Lailatul Qadar kita sendiri dah, no, hari pun Lailatul Qadar, no, dah. Allah Ta'ala boleh buat malam Lailatul Qadar tu bila-bila masa saja. Ada orang yang dia dapat malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang kita tengoklah kajian-kajian ulama tu, itu apa perasaan ataupun kita panggil apa yang mereka rasa mereka dapat malam tu, dan malam itu berbeza. Jadi cara yang paling mudah, yang paling senang, tak payah buat tekaan. Tiap-tiap malam tu penuhkan dengan kita kata rutin harian kita, rutin ibadat kita. Confirm sembahyang isyak berjamaah, subuh pastikan berjamaah juga. Di tengah-tengah tu isi dengan, hidupkan dengan solat sunat tarawih, baca Quran, selawat, zikir, semua solat hari. Jadi insya-Allah salah satu pada malam tu akan dapat. Kalau sebab tu ada doa tadi, saya baca doa yang dijazahkan oleh Syekh Zainal Asri. Doa tu, Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah. Kita minta dapat Lailatul Qadar tahun ni wa fi kulli sanah, dan setiap tahun dapat. Kita bukan nak 1000 bulan tu tahun ni saja, sekali je. Kita nak banyak-banyak kali, tiap-tiap tahun. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang lebih umur pada saya, lebih umur pada saya, sudah tentulah rasa-rasanya dah berpuluh-puluh kali dah dapat Lailatul Qadar. Kalau sekiranya setiap malam tadi kita penuhkan, jadi confirm salah satu. Cuma macam saya pesan kemarin, perlu ada satu perasaan di lubuk kita, di hati kita itu, dua perasaan tu. Pengharapan dan juga takut. Takut seimbangkan takut dengan pengharapan. Nak harap lebih-lebih, confirm Tuhan terima pun dah. Nak takut sampai Tuhan tak terima amalan pun dah. Seimbangkan. Harap-harap, ya Allah, mudah-mudahan amalan kami yang sedikit ini Engkau terima dan bagi ganjaran. Angkat. Kalau buat banyak pun Tuhan tak terima, rugi saja, letih saja. Jadi itu yang penting. Doa keampunan, doa kemaafan, dan yang kedua minta Tuhan terima solat kita. Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana. Puasa. Segala amalan kita semua minta Allah Subhanahu wa taala terima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf, sehari dua ni suara tak apa nak elok, sangkut-sangkut. Lagu pun ikut dan je, kan ramai lagu ni. Bukan kita nak atok kan, tapi bila dah key tu mula macam lain, dia mula dia akan keluar macam tu. Yang siapa biasa jadi imam tahulah, key tu yang lain yang kita rancang, kadang lain yang keluar. Tapi kalau suara elok, kok mana pun tak apa. Tapi kalau suara tak elok, kok mana pun tak boleh, tak apa nak elok. Jadi minta maaf lah kalau ada kekurangan sepanjang saya mengimamkan ataupun mengertai salat sunat tarawih. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi kesihatan, kelapangan kita untuk terus mengimarahkan bulan Ramadan yang berbaki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita sampai raya. Pasal apa kita nak menikmati lahirnya ataupun seolah-olah kita menjadi seorang bayi, maksud segala dosa-dosa kita diampun. Keluar malam raya tu jadi seorang bayi, tak ada apa-apa dosa, bersih suci berdosa. Jangan malam tu dah jadi baby pergi tambah dosa pula. Faham-faham lah jadi jaga diri kita. Bukan senang tu nak bagi jadi baby tu. Tua-tua berjanggut-janggut dah, tapi hakikatnya diri itu suci macam bayi yang baru lahir, sama dengan anak cucu kita pun, sama dengan dia, tak ada dosa apa. Tapi dia kok mana pun tak tambah dosa. Kita takut-takut malam tu pagi raya pun dah berdosa dah. Jadi jaga-jaga. Sayang amalan kita yang buat bulan Ramadan, kita kena pastikan, kita sendiri kena pastikan sekurang-kurangnya kita pelihara diri kita daripada melakukan dosa dengan sengaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu